termasuk dalam orang yang menepati ciri-ciri ini. Pertama sekali, di zaman kita ini, 10 ciri Dajjal, iaitu kontrol atau kawalan, manipulasi, tipu daya, putar belit ataupun apa-apa unsur yang seerti dengannya. Pertama ialah kawalan informasi dan naratif. Di mana di zaman ini, segala informasi, ilmu dan naratif orang bercakap, cara manusia berbicara, semuanya bersifat untuk membodek ataupun mempengaruhi orang lain demi kepentingan diri dan keuntungan dunia. Maka ini semua dapat kita lihat melalui platform media sosial, penggunaan algoritma dan juga media-media yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua ialah hegemoni keuangan riba, iaitu penguasaan sistem riba dalam kehidupan